Baru ni ada satu orang edar satu orang penceramah mana. Okey. Cerita Nabi nak wafat. Malaikat Jibril malaikat ni mai minta izin dulu. Malaikat Jibril pun menangis tengok Nabi nak wafat. Tepat solat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benarkah kisah malaikat Jibril menangis ketika Rasulullah SAW wafat itu sahih atau sekedar cerita yang sering diulang tanpa dalil? Dalam video kali ini kita akan kupas penjelasan yang membuka mata tentang pentingnya membezakan antara hadis sahih dan riwayat yang tidak berasas. Tonton sampai habis, jom kita simak penjelasan Dr. Mazah dari sekarang. Orang Islam Mari bila kita orang Arab ni dengarkan bila dah nasihat Islam datang dari mula Dr. buat Mazah kajian. ini. Mula orang Arab lahir tokoh-tokoh yang bijaksana. Bukan saja orang Arab. Ramai orang bukan Arab. Ilmu dalam Islam ni telah mendapat manfaat Arab dan bukan Arab. Sebab itu Maulana Abul Hasan Ali An-Nadwi dia tulis satu buku. Dia kata kaifa dakhala al-arabu tarikh. Bagaimana orang Arab dapat masuk ke medan sejarah. Dulu orang Arab bukan tak ada syair, syair ada. Okey. Bukan tak pandai naik kuda, pandai kuda hebat. Bukan tak ada Masjidil Haram, bukan tak ada Kaabah, semua orang ada. Tapi mereka adalah sebuah kabilah yang lemah. Yang hebat Rom, Parsi. Tapi bila Nabi SAW datang, Nabi tak bawa duit. Nabi tak bawa kekayaan. Nabi bawa ilmu. Nabi bawa peradaban, iaitu Islam. Dengan peradaban daripada mengenali benda yang betul. Semua benda supaya dihukum dengan betul. Allah adalah Tuhan. Jangan bagi silap. Tuhan tak boleh syirik, jangan silap. Khurafat, batil, karut marut, bid'ah dalam agama semua dibuang. Okey, betul. Agama yang khalis, ditegakkan kemanusiaan, ditegakkan keadilan. Maka untuk servis kepada manusia, maka orang Arab mula membaca. Orang Arab kena menulis, nak sebarkan Quran, nak sebarkan wahyu, nak berikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim barik alaih. Kemudian nak tulis surat pada maharaja-maharaja. Agama tersebar, penulisan tersebar. Orang Arab akhirnya menjadi empire. Memberikan khidmat kemanusiaan. Mulalah buka gedung-gedung perpustakaan. Mulalah di Baghdad adanya hospital, dipanggil Bimaristan dalam bahasa Parsi. Buka hospital, buka khutukhanah, menulis, mengkaji sains, mengkaji berbagai-bagai bidang, dalam chemistry, dalam berbagai biologi, dalam fizik. Agama berkembang. Okey, betul. Semasa Eropah masih lagi di dalam zaman gelap mereka, orang Arab di Andalus telah menikmati semua. Saya pernah duduk di Oxford. Hatta apabila mereka tunjuk tentang astronomi, mereka akan tunjuk semua ni awalnya daripada orang Islam. Mereka tak boleh nafikan. Allah Ta'ala suruh tengok alam. Inna fi ikhtilafil laili wan nahar. Perbezaan malam dan siang, langit dengan bumi semua. Allah Ta'ala suruh tengok. Orang Islam tengok, kira, bukan kira untuk ramal, nujum, pak belalang, tapi kira untuk mengetahui tentang penciptaan Tuhan, membuang khurafat. Ni ada siapa? Sekarang ni agama ni orang buat jual beli. Okey, jual beli kah? Bulan-bulan, kalau lahir bulan Muharram, kita jadi pangai macam ni. Kalau lahir bulan Safar, jadi pangai macam ni. Ini menurut kajian ulama-ulama Islam. Ulama mana? Ini kadang-kadang pakar-pakar motivasi lah apa ni. Mereka main cedok benda-benda ni dan kemudian bagi pada orang. Kemudian dia cakap, ini menurut ulama ya, menurut ulama. Menurut ulama mana? Dok buat andaian-andaian yang merepet. Kononnya kalau rambut kerinting pangai pusing-pusing, rambut pusang dua pangai, otak suka putak belit. Ini agama. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsabikum. Allah Ta'ala tak tengok pada rupa, kepada jasad kamu, walakin yanzuru ila qulubikum. Tetapi Allah Ta'ala lihat kepada jantung hati kamu. Jadi beliau sedikit menyinggung tentang
suasana atau yang sering berlaku di tengah-tengah masyarakat yang mana saat-saat ini agama dijual belikan. Maksudnya banyak umat saat ini sedang ya katakanlah ditipu oleh orang yang mengatasnamakan agama. Itu seperti halnya para peramal yang mengatasnamakan agama. Jadi ada sekarang katakanlah tokoh agama yang memberikan sebuah ramalan. Jika kamu lahir bulan Syawal, jika kamu lahir bulan Rabiul Awal, kamu akan seperti ini. Kalau kamu rambutnya keriting akan seperti ini. Kalau kamu jari kelingkingnya lebih tinggi atau lebih panjang daripada jari manis seperti ini. Jadi kemudian si peramal tersebut mengatakan menurut ulama ini, menurut tokoh ini. Jadi beliau Dr. Mazhab mengatakan ulama yang mana? Nah, ini yang sedang terjadi akhir-akhir ini, yang mana tokoh-tokoh agama meramal sebuah badan kita, baik tanggal lahir kita, kemudian meramal rambut kita, meramal jari kita mungkin, kemudian membawa ulama-ulama atau tokoh-tokoh ulama yang terkenal. Menurut ulama ini kalau jarinya seperti ini, kalau menurut ulama ini kalau lahirnya bulan ini, kalau menurut ulama ini kalau matanya sedikit pesat seperti ini akan seperti ini. Jadi beliau memang Dr. Mazhab sangat-sangat menekan sekali, sangat-sangat memberikan nasihat mengenai yang namanya khurafat, tahayul. Jadi beliau sangat-sangat memberikan nasihat agar kita untuk meninggalkan yang namanya khurafat dan tahayul dan kembali total kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini khurafat ni kemudian ibu bapa pun dengar kadang-kadang panggil motivasi di sekolah dan seumpama. Sebab itu kita tapis. Kita bukan anti motivasi, kita kena panggil hak betul. Penceramah ni kadang-kadang dia mari lagi mana orang duk gelak, dia seronok lah. Dia buatlah cerita yang kadang-kadang tak munasabah. Karut jadi agama. Baru ni ada satu orang edar satu orang penceramah mana. Okey. Cerita Nabi nak wafat. Malaikat Jibril malaikat ni mai minta izin dulu. Malaikat Jibril pun menangis tengok Nabi nak wafat. Terpaksa lari. Ini semua riwayat-riwayat palsu yang seperti ini dibaca oleh penceramah-penceramah yang seperti ini. Malaikat cari Nabi daripada timur sampai barat baru jumpa. Dia ingat Nabi duk menyorok daripada malaikat. Malaikat duk cari berapa lama. Ini semua kadang-kadang orang kita ni apabila dia masa dia duduk kerja ataupun dia belajar di universiti, kebanyakan belajar universiti, otak dia bagus, semua benda dia kira fact and figure. Bila dia masuk ke dalam masjid, dia dengar penceramah agama, dia buang otak dia dan logik dia. Dia pakai terima saja apa yang ustaz tu kata. Walaupun sebenarnya kebanyakan apa yang ustaz tu, sebahagian ustaz tu kata tak berpijak pada apa-apa fakta. Karut marut, khurafat, tahyul. Dan dia sandarkan kepada Nabi SAW. Sebab tu bila masuk dalam masjid, kita mau kritis. Kita tanya ustaz, tadi yang ustaz cerita tu adakah dalil? Adakah hadis? Dia kena jawab. Dia tak kata, hang siapa nak tanya aku? Dia tak boleh kata. Dia tak boleh kata, barang siapa yang banyak bertanya lemahlah imannya. Dia tak boleh kata. Dia kena jawab. Apa sumber dia? Sehingga dia dakwa kejadian-kejadian yang seperti itu. Kita bukan lihat Nabi. Kita hanya bergantung kepada sumber-sumber yang sahih mengenai Nabi SAW. Allahumma salli. Masa itu tak ada kajian. Kemudian ada orang tomah orang Islam, orang kata macam mana mungkin hal-hal yang seperti ini lalak ni. Akhirnya kajian dibuat. Masa ulama hadis dulu pun masa awal tahan diri kata Nabi kata kita terimalah. Tapi akhirnya bila kajian dibuat, tuan-tuan boleh pergi ke internet apa semua, banyak artikel yang dikeluarkan. Memang salah satu sayap lalat ni dia ada antidot, salah satunya memang ada penyakit, dan memang dia menetralkan antara satu sama lain.
Ini bukan orang Islam yang buat kajian. Ada daripada kajian yang awal, saya ingat salah satu yang dibuat adalah daripada Germany, yang buat kajian tentang memang sayap lalat ni salah satunya dia membawa penawar, cure ataupun healing, salah satunya membawa kepada penyakit. Dan kemudian bila kita rejam dia masuk ke dalam air yang kita minum, maka salah satunya dia akan menetralkan antara yang mana yang bahagian penyakit itu akan dinetralkan oleh bahagian yang cure tadi, yang healing tadi. Nah, ataupun yang antidot tadi, dia akan menghalang daripada penyebaran penyakit yang dibimbangi daripada sayap satu lagi. Setelah kita rejam dia. Jadi sebelum dilanjut, intinya dari zaman Rasulullah sampai ke para sahabat, para tabi'in dan seterusnya, bahwasanya umat Islam saat itu sangat-sangat berkembang sekali. Dan penemuan-penemuan yang saat ini digunakan oleh seluruh dunia itu diawali dengan orang Islam. Di antaranya yang namanya matematika itu ditemukan atau diawali oleh orang Islam. Kemudian ilmu astronomi, ilmu matematika, ilmu biologi, ilmu pengobatan, kedokteran, semuanya, kebanyakan ilmu-ilmu itu diawali oleh orang-orang Islam. Jadi beliau bertanya, Dr. Mazhar, kenapa saat ini umat Islam sangat berbeda dengan umat Islam zaman dulu? Kenapa umat Islam saat ini sedang menurun? Kenapa? Karena menurut beliau, Dr. Mazhar mengatakan, karena umat Islam saat ini sedang percaya yang namanya khurafat, sedang meyakini yang namanya tahayul. Jadi tidak kurang berfikir, kurang membaca, kurang bertanya. Padahal kita kalau ingin berkembang, kita harus memperbanyak baca, kita harus memperbanyak menulis, kita harus memperbanyak bertanya mengenai apa-apa yang belum kita pahami. Jadi kalau kita tidak tahu kemudian kita bertanya kepada orang-orang yang mengetahui, maka kita yang awalnya tidak tahu akan menjadi tahu, kemudian kembangkan. Jadi seperti itu. Terjam dia. Nabi tak kata apa. Maksudnya apa? Siapa nak minum, boleh minum. It's safe. Dia selamat. Tapi mungkin kita tak mau minum. Kita ayam banyak lagi, minum karena yang gigit lalat tu mungkin. ambil yang lain. Boleh tak? Boleh. Nabi tak kata kena minum. Tapi hadis ni penting. Bukan semua orang macam Malaysia. Ayak banyak, hujan banyak, dalam panas pun hujan turun. Ayak pun tak tahu jenis, kita pergi pasar malam. Tak tahu, daripada cincau, daripada cendol, daripada sampai tak tahu. Hak macam lalat pun ada. Tapi negeri padang pasir, negeri yang susah dapat air, di waktu orang ayak tak banyak, kan, tinggal banyak tu saja, agama tak kata buang, Nabi tak kata buang, Nabi tak kejam. Maksudnya siapa nak minum sila minum, selamat. Maksudnya apa juga? Maksudnya Nabi mau kita selamat. Nabi mau kita minum yang sehat. Kerana Nabi kata, minumlah, penyakit ni Tuhan nak bagi, tak main juga. Tak. Nabi beritahu kenapa kita kena kejam? Untuk mengelakkan salah satu sayap dia yang ada penyakit itu yang membawa bakteria dan seumpamanya, supaya dia dapat di-neutralizekan ataupun didapat di counter balik dengan satu lagi, dengan antidot yang lain, supaya kita minum dalam keadaan yang selamat. Mesejnya apa? Jangan minum benda yang bahaya. Agama suruh minum yang selamat. Dan Nabi ajar hal ni supaya kita selamat. Kalau kita tengok hadis lalat ni pun kita tahu bahawasanya banyak orang tak payah duk bertanya, Cakoroy boleh minum ke tak? Boleh tanya, ni orang luar duk dengar ni tak tahu ayam daun ketum. Kan? Boleh minum ke tak? Agama mustahil. Pasal lalat kecil ni pun Nabi suruh ambil langkah supaya minuman itu selamat untuk diminum. Selamat.
Azan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam ceramah kali ini, penceramah mengajak kita untuk berpikir secara kritis apabila menerima sesuatu yang dikaitkan dengan agama. Tidak semua kisah yang sering diceritakan di atas mimbar atau dalam media sosial mempunyai sandaran yang sahih daripada Al-Quran dan hadis. Sebagai seorang Muslim, kita dituntut untuk mencintai Nabi Muhammad SAW. Tetapi pada masa yang sama, kita juga diperintahkan supaya memastikan setiap riwayat yang disampaikan benar-benar mempunyai sumber yang boleh dipercayai. Antara contoh yang disentuh ialah kisah-kisah populer mengenai saat kewafatan Nabi SAW. Seperti dakwaan bahawa malaikat Jibril menangis sehingga terpaksa berlari atau malaikat maut mencari Nabi ke sana kemari sebelum bertemu baginda. Kisah-kisah seperti ini sering menyentuh emosi pendengar. Namun persoalannya ialah, adakah ia benar-benar bersumber daripada hadis yang sahih? Jika tiada dalil yang jelas, maka ia tidak wajar disandarkan kepada Rasulullah SAW. Penceramah turut menjelaskan bahawa Islam membina tamadun bukan dengan cerita-cerita khayalan, tetapi dengan ilmu. Apabila Islam datang, masyarakat Arab yang sebelum itu tidak dikenali sebagai kuasa besar berubah menjadi umat yang memimpin dunia dalam pelbagai bidang. Mereka membina perpustakaan, hospital, mengembangkan ilmu astronomi, matematik, perubatan, kimia, dan pelbagai cabang ilmu lain. Semua ini lahir karena Islam mengajar umatnya supaya membaca, menulis, mengkaji, serta memerhati tanda-tanda kebesaran Allah dalam semesta. Satu lagi perkara yang sangat penting ialah Islam menolak segala bentuk khurafat dan tahayul. Kepercayaan bahawa sifat seorang ditentukan oleh bulan kelahiran, bentuk rambut, atau perkara-perkara yang tiada dalil hanyalah sangkaan tanpa asas. Islam mengajar bahawa kemuliaan seseorang bukan diukur melalui rupa paras atau fizikal, tetapi melalui iman, hati, dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penceramah juga mengingatkan supaya umat Islam berani bertanya apabila sesuatu dakwaan agama disampaikan. Bertanya tentang dalil bukan bermaksud kurang adab. Bahkan, ia merupakan satu sikap yang dianjurkan supaya agama dipelajari berdasarkan ilmu yang sahih. Dakwaan yang besar memerlukan bukti yang jelas daripada Al-Quran, hadis sahih, dan penjelasan para ulama yang muktabar. Selain itu, ceramah ini menyentuh hadis mengenai lalat yang sering dipersoalkan oleh sebahagian pihak. Penceramah menerangkan bahawa hadis tersebut bukan menggalakkan orang mencari air yang dimasuki lalat untuk diminum, tetapi menunjukkan bahawa Islam senantiasa menjaga keselamatan manusia. Bahkan terdapat kajian moden yang cuba mengkaji hikmah di sebalik hadis tersebut. Apa yang lebih penting ialah kita memahami mesej utama hadis itu, yaitu agama senantiasa mengajar umatnya mengambil langkah yang terbaik demi menjaga kesihatan dan keselamatan. Kesimpulannya, ceramah ini mengingatkan kita supaya menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai asas dalam memahami agama.
Jangan mudah menerima cerita yang menyentuh emosi tetapi tidak mempunyai sandaran yang kukuh. Islam ialah agama ilmu, agama yang mengajak manusia berfikir, mengkaji dan meninggalkan segala bentuk khurafat serta cerita rekaan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW tanpa bukti. Jika Anda mendapat manfaat daripada perkongsian ini, jangan lupa tekan like, kongsikan video ini kepada keluarga dan sahabat, serta subscribe untuk lebih banyak perkongsian ilmiah yang berpandukan Al-Quran dan Sunnah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kefahaman agama yang benar dan menjauhkan kita daripada segala bentuk khurafat serta riwayat yang tidak sahih. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.